calon nombor 20 Puan Puat bin Zakazi 1,700. Nombor 11 calon nombor 10 Tajuddin Abdul Rahman 1,685. Nombor 12 calon nombor 13 Idris bin Harun 1,658. Nombor 13 calon 03 Abdul Latif bin Ahmad 1,624. Nombor 14 calon nombor 42 Jamaluddin bin Muhammad Jarjis 1,622. Nombor 15 calon nombor 34 Saifuddin bin Abdullah 1,619. Nombor 16 calon nombor 44 Norisha bin Muhammad binti Muhammad 1,611. Nombor 17 calon nombor 51 Mahathir bin Khalid 1,580. Nombor 18 calon 02 Ahmad Husni bin Hanadillah 1,529. Nombor 19 calon nombor 35 Hamzah bin Zainuddin 1,518. Nombor 20 calon nombor 31 Bong Mohtar bin Radin 1,517. Nombor 21 calon nombor 4 Awang Adik bin Hussein 1,481. Nombor 22 calon nombor 22 Zul Hasnan bin Rafiq 1,431. Nombor 23 calon nombor 26 Ahmad Sabri bin Cik 1,377. Nombor 25 calon nombor 5 nombor 24 calon nombor 5 Idris bin Jusoh 1,275. Akhir sekali calon nombor 25 nombor 25 calon nombor 8 Abdul Aziz bin Abdul Rahim 1,265. Jawatan Naib Presiden. Jawatan Naib Presiden UMNO. Nombor 1 calon nombor 1 Ahmad Zahid bin Hamidi 1,592. Calon nombor 2 yang dapat nombor 2 calon 08 Hishamuddin bin Hussein 1,515. Nombor 3 calon nombor 2 Muhammad Syafi'i bin Afdal 1,445. Timbalan Presiden. Jawatan Timbalan Presiden UMNO yang berjaya Mahyudin bin Muhammad Yassin 01. Jumlah undi 1,575.